Saya yakin ramai orang yang ada duit. Tapi masalahnya ramai orang yang tak tahu macam mana nak gandakan ataupun nak kembangkan duit ini. Last duit itu terperuk je and dimamah oleh inflasi. So kalau anda letak duit dalam bank, tak buat apa-apa dengan duit itu, and most bank dia tak bagi return langsung. So apa yang akan jadi dengan duit anda? Setiap tahun nilainya akan berkurangan. So sebab itu, hari ini dalam video ini, saya akan kongsikan kepada anda cara mudah bagaimana nak gandakan duit simpanan anda supaya tak adalah duit ini dimamah oleh inflasi. Sebelum tu, izinkan saya kongsikan kepada anda sedikit tentang apa itu pelaburan unit trust. So dalam bahasa mudahnya, pelaburan unit trust ni, imagine anda ataupun saya sebagai seorang pelabur, invest duit kita dalam satu dana. Kemudian dana ini disimpan ataupun dijaga oleh satu syarikat amanah atau trustee dan diuruskan oleh syarikat fund house ataupun fund manager. Maksudnya syarikat ini yang menguruskan dana itu dengan cara melantik seorang pengurus dana untuk menentukan duit yang dikumpul ini nak labur kat mana. Sama ada nak labur kat pasaran saham. Pasaran saham pun ada banyak jenis. Ada pasaran saham di Malaysia, pasaran saham di US, pasaran saham di China, ataupun nak melabur dekat dalam pelaburan hartanah pun ada juga. So, pengurus dana itu yang akan menentukan nak melabur kat mana. Dan semua ini bertujuan untuk memberi pulangan kepada pelabur yang dah labur duit dalam dana unit trust itu. Dan keuntungan ini boleh datang daripada dua cara. Cara yang pertama adalah dinamakan sebagai capital appreciation ataupun pertumbuhan modal, harga naik. Let's say lah anda beli satu unit amanah ataupun unit trust berharga RM1. Kemudian bila pelaburan itu memberi keuntungan, maka satu unit yang berharga RM1 ini mungkin naik kepada RM1.20. So anda untung 20 sen dekat situ. Cara yang kedua pula adalah dengan pengagihan pendapatan. Bahasa kasarnya bagi dividen lah. Dan ada satu unit trust yang sangat-sangat famous yang memang setiap tahun konsisten berikan dividen ataupun pengagihan pendapatan, iaitu tidak lain tidak bukan ASB, Amanah Saham Bumiputera. ASB pada anda semua is a form of unit trust. So let's talk about kenapa saya cakap pelaburan unit trust ataupun instrumen pelaburan unit trust ini adalah pelaburan yang mudah, cepat dan sesuai untuk semua lapisan masyarakat. Of course, poin yang pertama adalah pelaburan unit trust anda tak perlu urus sendiri dan diuruskan oleh pengurus dana. So tugas nak menentukan nak invest kat mana, nak beli apa, nak jual bila dan sebagainya bukannya tugas anda sebagai pelabur unit trust, tetapi tugas pengurus dana yang menguruskan dana tersebut. Caranya adalah dengan memilih pengurus dana yang betul. Cara yang pertama adalah anda cari ejen unit trust, ataupun cara yang kedua adalah anda sendiri yang pilih dana unit trust sendiri tanpa perlu orang tengah. Sebab kebergantungan itu terletak kepada pemilihan ejen yang betul. Kalau ejen yang anda pilih itu betul-betul amanah, bertanggungjawab, monitor pelaburan anda dengan betul dan jual unit pelaburan anda ini pada waktunya, then okey, anda akan dapat keuntungan. Tetapi kalau ejen anda langsung tak monitor, buat tak tahu je, kontak anda hanya untuk top up pelaburan sahaja. Ini yang bahaya sebab mungkin anda beli pada waktu yang salah dan disebabkan itu anda mengalami kerugian yang sangat lama. Dan pilihan yang kedua adalah apabila anda sendiri ambil inisiatif untuk belajar dan melabur sendiri. Dan good news kepada anda semua, saya dah pun create society yang dinamakan sebagai Unit Trust Society sejak tahun 2020 lagi. Time to time PKP memang sangat-sangat best melabur dalam pelaburan unit trust. So di mana saya ajar orang step by step cara sebenar melabur unit trust tanpa ejen. Maksudnya anda sendiri yang melabur, anda sendiri yang beli, anda sendiri yang monitor dan anda sendiri yang jual. And good news, kalau bagi mereka yang berminat, saya dah buat satu kelas percuma yang mana anda boleh klik link yang ada dalam ruangan description sekarang.
Poin yang kedua, pelaburan unit trust ini boleh consider sebagai pelaburan yang selamat. Kenapa saya cakap pelaburan unit trust ni selamat? Faktor yang pertama, pelaburan unit trust adalah pelaburan yang dikawal selia oleh Suruhanjaya Security Malaysia. Bermaksud, duit anda ni insya-Allah takkan kena scam. Rugi tu boleh rugi, tapi tak kena scam. Scam ni maksudnya anda letak duit, dah tak boleh nak keluar duit. Yang kedua, pelaburan unit trust ni, kenapa saya cakap selamat? Sebab pelaburan unit trust ni pelbagai. Ada pelaburan unit trust yang melabur dalam pelaburan saham, which is high risk. Ada juga pelaburan unit trust yang melabur dalam pelaburan hartanah atau nama lainnya REITs, Real Estate Investment Trust. Ada juga pelaburan unit trust yang melabur ke dalam bond ataupun sukuk. Dan ada juga pelaburan unit trust yang very specific. Invest contohnya ke dalam gold ataupun ke dalam commodities. So ada pelbagai jenis pelaburan unit trust. And the best thing is, ada juga pelaburan unit trust yang boleh mix and match. Contohnya, 60% melabur dalam saham, 40% melabur dalam bond. Ataupun ada juga yang melabur 80% dalam saham, 20% dalam let's say money market fund, which is fixed deposit lah. So, ini yang dimaksudkan dengan dalam pelaburan unit trust ni, anda sendiri yang tentukan nak invest kat mana bergantung kepada risiko masing-masing. Kalau anda jenis yang baru nak berjinak-jinak dalam dunia pelaburan unit trust ini, maka anda invest lah dekat pelaburan yang berisiko rendah. Tapi bagi mereka yang dah season, memang anda dah melabur kat pelaburan saham dah lama, anda pun dah confident, anda ada holding capacity, maksudnya duit anda banyak, yes, anda boleh melabur dekat pelaburan-pelaburan unit trust yang berisiko tinggi untuk jangka masa yang lebih panjang. And the best thing is, anda boleh mix and match juga. Let's say kalau anda ada 100,000, mungkin 20,000 letak dekat dalam pelaburan saham, lagi 40,000 letak dekat dalam bond, lagi 20,000 letak dalam cash, okay? Lagi 20,000 letak dalam emas. Yes, tak ada masalah. Bergantung kepada risiko masing-masing. Hence why saya memang confident boleh cakap pelaburan unit trust ini pelaburan yang selamat. Yang penting ada ilmu dan ada kemahiran. Dan poin yang ketiga, yang last ni, yang ramai tak tahu. Dan kenapa bila ada orang tanya saya, DM saya tanya, okey, saya dah bersedia nak melabur, nak belajar melabur kat mana, saya akan cakap, mulalah melabur dalam pelaburan unit trust sebab pelaburan unit trust sangat-sangat sesuai untuk beginner. Everyone and anyone can leverage ataupun boleh melabur dalam pelaburan unit trust ini. Kenapa? As simple as yang pertama, anda tak perlu pun nak belajar all these complicated things. Complicated skill, teknik lah, indicator lah, nak kena faham chart, tak perlu. Sebab yang kena faham all those technical indicators, technical charting semua ni bukan anda, tetapi pengurus dana yang menguruskan dana unit trust itu. Yang kedua, anda tak perlu pun nak monitor setiap hari, setiap jam, setiap minit, tak perlu. In fact, literally kalau anda hanya monitor sebulan sekali pun dah cukup memadai. Maksudnya, sebulan sekali tengok harga berapa. Pelaburan unit trust ni adalah satu bentuk pelaburan yang anda tak perlu nak monitor like kerap lah. Nasihat saya, at least sebulan sekali. At least tengok lah duit anda. Duit sendiri kan. And yang ketiga, sekarang ini dengan kemajuan teknologi sekarang ini, ya Allah, banyak cara untuk anda melabur dalam pelaburan unit trust dengan sendirinya tanpa perlu ejen. Zaman saya dulu, masa saya balik ke Malaysia lepas saya berhenti kerja doktor, saya masuk dalam industri kewangan bermula dengan menjadi seorang ejen unit trust. Ketika itu, kalaulah klien saya nak melabur, apa yang saya kena buat? Saya kena pergi jumpa mereka. Dan saya kena explain. Okay, saya kena propose lah beberapa fund. Lepas tu yang ketiga, saya kena dapatkan maklumat klien saya itu. Keempat, kena isi form. Kalau anda ada ilmu, anda tahu macam mana nak buka unit trust account anda sendiri, anda boleh buat semuanya di hujung jari anda sahaja. In fact, anda nak melabur pakai phone pun tak ada masalah zaman sekarang ini. So, dia dah memudahkan anda untuk melabur dalam pelaburan unit trust jika anda ada ilmu dan anda ada kemahiran untuk menggandakan simpanan dan pelaburan anda dengan cara yang betul dan yang paling penting, patuh syariah. So, itu saja apa yang saya nak kongsikan kepada anda dalam video kali ini. Okay, bagaimana anda nak mengembangkan simpanan anda menggunakan
satu instrumen pelaburan yang sangat-sangat mudah, cepat dan sesuai untuk semua lapisan masyarakat, iaitu unit trust. Again, mungkin anda dah ada pengalaman buruk tentang pelaburan unit trust. Jangan jadikan pengalaman anda masa depan anda. And you can begin dengan sertai kelas percuma saya. Boleh klik link yang ada dalam ruangan komen di bawah. That's all for me. I will see you in the next video.